Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang ke Buletin Gadget edisi minggu ini. Kita bertemu lagi, saya Firdaus, host yang sentiasa dan akan selalu menjadi kegemaran korang. And pada minggu ini tak kurang hebat dia macam minggu lepas, di mana ada banyak gila berita-berita yang sangat menarik. Aku tak nak cakap panjang, so jom kita lihat. MyGov Malaysia bakal ganti semua apps kerajaan. Korang nak tahu tak, minggu depan kerajaan akan melancarkan aplikasi MyGov Malaysia yang merupakan satu platform tunggal untuk semua urusan rasmi. So lepas ni tak perlu nak install 10 apps berlainan. Sebab selepas ni semua fungsi kerajaan dia akan letak dalam satu tempat. Setakat ni aplikasi MyGov ni ada 7 fungsi utama. Renew pasport, lesen memandu, semak saman, tengok STR, daftar kelahiran, urusan tanah dan juga rekod kesihatan. Tambah lagi, aplikasi ni siap ada integrasi My Digital ID. So, semua urusan korang boleh buat dengan login tunggal yang memang selamat. And yang paling penting, aplikasi ni link terus dengan 34 sistem utama kerajaan. So, semua benda dari cukai sampailah ke temu janji klinik hanya pakai satu platform sahaja. Isi minyak Petronas boleh guna Touch and Go e-wallet. Sekarang ni Touch and Go e-wallet dah boleh guna terus untuk isi minyak dekat lebih 1000 stesen Petronas di seluruh Malaysia. And korang lepas ni tak payah buka settle apps pun sebab dia dah integrated terus dengan Touch and Go e-wallet application. Apa yang korang boleh buat adalah pergi ke home, klik my favorite, more and then tekan Petronas via settle. Lepas tu ikut je arahan dekat screen and yes, korang tak perlu keluar dari kereta. Menariknya lagi, kalau nombor phone korang sama dengan akaun settle, dia automatic login. Siap terus boleh kumpul mesra point lagi. And setiap 1 liter minyak yang korang isi bersamaan dengan 1 mata ganjaran. Dan kalau korang baru je link ID mesra ke settle buat kali pertama, ada reward RM5 untuk 50,000 transaksi pertama. Dah isi minyak, lepas tu siap dapat mata Go Reward Touch and Go lagi. So senang kan? Isi minyak, bayar, kumpul point, semuanya dalam satu apps. Malaysia mengatasi kelajuan internet mudah alih Singapura. Kalau korang tahu, kelajuan internet dekat Malaysia ni memang dah laju gila. Malah lebih laju daripada negara jiran kita, Singapura. Kelajuan purata muat turun di Malaysia sekarang cecah 167.19 Mbps. Manakala Singapura pula cuma 164.58 Mbps. So memang tak sangka kan? Kalau korang nak tahu, prestasi ni secara tidak langsung meletakkan Malaysia dalam 15 negara teratas dunia untuk internet mudah alih paling laju sekali. Kejayaan ini adalah hasil gabungan kerja keras kerajaan dan juga telco macam Celcom Digi, Maxis, Unify dan juga U-Mobile. Ditambahkan pula dengan pelaksanaan 5G yang semakin mantap. Tapi itu untuk internet mudah alih. Untuk broadband pula, kita kena kerja lebih kuat lagi. Hal ini disebabkan Singapura dah jauh tinggalkan kita dengan kelajuan 368.50 Mbps. Sedangkan negara kita baru saja 145.38 Mbps. Otak makin lemah jika kerap guna ChatGPT. Pernah tak korang dengar istilah cognitive debt? Dia macam hutang, tapi otak kita yang bayar. Satu kajian dari MIT dedahkan bila pelajar tulis esei guna ChatGPT, aktiviti otak diorang menurun hampir 50%. Sampai tak ingat pun apa yang ditulis tadi. Rasa macam AI yang belajar, otak kita pula ambil cuti. Imbasan EEG tunjukkan sambungan otak makin longgar dan bila kena tulis balik tanpa AI, terus mereka jadi blank. Esei yang ditulis pun katanya macam dah tak ada jiwa, kosong, just copy and paste je. Namun apa yang menarik, bila AI yang digunakan oleh orang yang memang kuat asas fikiran dia, sambungan otak mereka makin meningkat. Jadi aku rasa ini bukan salah AI, tapi cara yang kita guna tu mungkin kena improve sikit. Ini kamera digital terbesar dunia. Macam yang korang lihat ni bukan kamera biasa-biasa tau, dan gambar ni bukan gambar biasa-biasa. Kamera digital terbesar dunia LSST kamera dekat Balai Cerap Vera Rubin baru je keluarkan gambar pertama dari angkasa dan hasil dia memang luar biasa. Dengan sensor terbesar 3.2 gigapiksel, kamera ni ambil lebih 600 pendedahan dalam masa 7 jam je. Dan hasilnya, gambar yang memang ultra detail, nebula trifid dan juga lagun yang penuh dengan awan gas dan juga debu yang sebelum ni tidak pernah pun kita nampak dengan jelas. Apa yang buatkan kamera ni begitu unik, dia boleh scan langit dengan pandangan yang luas, berkelajuan tinggi dan juga detail gila. It was perfect. Everything down to the last minute detail.
Faham kan? Shopee kenakan yuran komisen hingga 15% mulai Julai. Bermula 16 Julai 2025, Shopee akan naikkan kadar komisen untuk penjual marketplace tempatan dari 13% naik sampai 15%. Tapi jangan risau, ini tidak melibatkan Shopee Mall ataupun penjual luar negara. Komisen ini hanya dikenakan pada seller yang dah berniaga lebih 120 hari dekat Shopee. In case kalau korang baru berniaga, belum kena lagi. Tapi pada hari ke-121, welcome to the game. Dan satu lagi, Shopee kenakan charge baru iaitu yuran sokongan platform sebanyak 50 sen untuk satu order. Semua pesanan yang berjaya dihantar lepas tarikh tu akan dikenakan charge ini kecuali fulfill by Shopee. Dan Shopee kata yuran ini untuk cover kos AI tool, shop assistant, seller center upgrade dan semua fungsi-fungsi baru dekat platform tersebut. Macam biasa, kita dah pun habis bulletin gadget untuk minggu ini. And kepada korang kat luar sana yang cuti pada hari Jumaat, enjoy your weekend. And kepada korang yang balik kampung pada hujung minggu ini, berhati-hati di jalan raya. Ingat, biarkan lambat asalkan selamat. And aku nak akhiri bulletin gadget pada minggu ini dengan satu ucapan kepada semua muslimin dan muslimat di Malaysia, selamat menyambut Ma'al Hijrah. Itu saja daripada aku. And seperti biasa, korang bebas untuk like, komen, share dan juga subscribe. Tiada sebarang perasaan daripada kami di Wiser. Namun, macam biasa, kita jumpa lagi dalam video Wiser yang seterusnya. Itu saja daripada aku, Firdaus. Assalamualaikum. Bye-bye.